Yes, kita jumpa Safwan dan Sofian. So, My idola. so now kita ada mission untuk ambil gambar dengan mereka. Kita tengok jadi tak jadi. Tadi Tapi yang orang mesti ada. Ada soalan? Ada. Dia terpaksa ni. ada. Ada orang memang ada. Dia macam biasa aku bertua. Okay, hi, nama saya Zudin dari Politeknik Perlis. Okay, first of all, saya mengidolakan Safwan dan Sofian, especially dari segi editing, cinematography. Sebab saya pun ambil course perfilman kat Poli. Jadi soalan saya tengok video Safwan lebih kepada cinematic. So saya terinspirasi dari segi writing, dari segi dia punya angle. So macam mana sebelum Abang M Safwan shoot tu, macam mana Abang Safwan visual tu, writing macam mana, angle macam mana? Itu soalan saya. Boleh. Okay, so basically kalau soalan tu mostly orang akan tanya bila kita nak start. Benda karya adalah kematangan, mature of visual seseorang. Sometimes bila kita nak start, kita tengok usually lah, kita tengok contoh kalau kita tengok one of the visual, kita tengok dekat budak sekolah menengah, visual dia tak matang. Visual tak matang ni korang boleh nampak dari segi macam dia punya setting, dia punya vibe, itu tak kira tak matang. Tak matang ni bukanlah salah, dia adalah the process untuk dapat the taste. Taste is everything dalam your film. You tahu okay ni cantik ni boleh terima oleh orang ke atau tidak? Yeah. So sometimes orang terima, ada orang tak boleh terima. So when you find a taste yang orang boleh rasa suka, that means you dah tahu yang you punya seni dah semakin matang. Dan macam mana nak mematangkan kita punya seni ni adalah di mana banyak tengokkan filem. So mata kita ni kadang-kadang terlalu tak cinematic lah. Jadi macam mana nak cinematickan mata kita, bukanlah dengan makan meta, tapi dengan banyakkan tengok filem Hollywood, filem local. Saya bagi tahu juga you guys as a young filmmaker, jangan banyakkan tengok Hollywood, banyak juga tengok local. Ya, support lokal. Because bila korang tengok Hollywood, korang terlalu visionary yang sangat tinggi. Tapi bila korang tengok local, korang tahu this is the grounded yang kita ada juga. So balance lah. Saya tak boleh cakap yang macam korang tengok local je, tapi support. Bagi bila tengok support local, nanti yang tengok siapa? Hollywood, local juga. So bila kita tengok local, banyak benda kita belajar. Hollywood ni memang korang imagine Hollywood punya movie, korang tak sama budget kat Malaysia. Hollywood movie I think more than 100 billions, tapi bila kat Malaysia less than 10 billion. So banyak kan tengok local film juga, untuk korang tahu kat mana korang boleh nampak kat sini macam ni. So bagi I, bukan tengok Hollywood movie. Hollywood movie for me is a popcorn to enjoy. Mesti a blockbuster, boom 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 bam. Tapi local movie ni bring back to grounded yang macam ini adalah benda yang kita sajikan kepada audience juga. Yeah. So sometimes ada je Hollywood movie yang tak boleh mass audience terima kat Malaysia. So korang kena tengok, sebab every director dalam local film ni mesti dia nak tackle the audience. Macam mana dia tackle the audience tu, itu kita kena figure. Ada sometimes filem yang cantik tapi tak pergi. Yes, kita kena figure. So to make a film, bukan dia just a film untuk buat. Cerita memang best, tapi macam mana kita nak make sure cerita tu boleh involve dengan orang ramai juga. Yeah. Menjawab soalan? Okay, menjawab soalan? Okay. Baik. Dia satu vision yang macam kau dah nampak lagi cerita ni sangat best. So take it, bila kita nak bercerita ni, macam mana kita nak bercerita verbally tapi twist kepada visual. So visual orang boleh bayangkan satu. So benda sebenarnya dia adalah penceritaan daripada verbal tapi tukar kepada visual. Itu adalah benda yang korang tahu juga. Sebab kadang-kadang mesti ada kawan yang macam bila bercerita best je. Sebab tak ada benda yang attract cerita tu untuk orang stay dengan cerita dia yang bercakap. So make it, tu adalah example yang korang boleh nampak. Bila aku bercerita, bila aku communication tu penting. Communicate untuk bercerita tu is the key untuk korang bercerita. Nang ambil gambar yang ni lo. So terinspirasi. So saya depan, saya tiga, Kita shoot kat New Zealand. we're gonna all out. Alright, we're gonna all out. So stay tuned. Kami nak shoot kat Brazil. Okay.
Sembang filem anak seni. It's alright. Alright. Thank you so much. Thank you so much. Okay, jom ambil gambar yuk. Try. Member dah ready. Kita tak play je. Kami pun dah ready. Nak lunch kau. Habis zip kot And now, here we go. Yeah. Ni. Ya. Tu bagi video dulu. Buat 2 sekali lah. Try. Tunggu aku punya phone. Okay. Banyak. Stop. Tekan sekali je lah. Tekan sekali. Oh, dah new flow Kan, ntar gitu. Alah. Oh, video macam. Lah, aku lah main lah. Kalau. Nah, sini. Ya, kalau teruji ke tak ni gambar dengan idola. Tangan aku berpenuh. One eternity later. Jangan buat gila. Okay, jangan tunjuk kegilaan anda di sini. Ini USM, not PTSS. Dapat tak dapat? Dapat. Oh, Best. okay, ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. 3. So nama siapa? So, nama saya Muhammad Akif, Syafwan here. Sofian here. So nantikan dia punya video insyaAllah. Not thank you. Smart. 3, 1, 3. Dengan Saya terus. Weh, apa? Insta. Aku masuk Instagram. Tak adil. Aku dapat power. So you can go to Tak adil. Aku dapat lagi power. Tak adil tu. Okay. Insta aku tau. Insta aku boleh dapat. So tak adil lah, tak adil. Patutnya aku Akil. Aku bersedia berada tadi. Ini memang tidak adil. Tapi tak apa, Ellie tak ada gambar. Mana gambar tadi? Habis dah. Aman. Nak gitu go slow kan. Mana apa je nak? Banyaknya kau ambil gambar Akil. Itu Ada gambar. Okay. Yang penting mesti tercapai nak ambil gambar dengan idola, Safwan dengan Sofian. Dan dah dapat green light daripada Safwan sendiri. Kau tahu tadi video lain tu. Aku saya tak puas hati tau. Kenapa Insta aku dia yang dapat? Sebab aku je nak pegang tadi. Dia nak Kau pegang lah tadi. Yang penting tu kata cameraman always the best. Okay. So that's all for today. So nantikan konten seterusnya. Daripada soalan hang lagi dia duk pandang. Dia duk pandang aku duk pegang Insta tu. Yeah. So aku cakap, dah mak takut. Betul tengok dia nak ambil gambar dia minta ambil sekali. Sebab apa aku pun duk pegang. Aduh. So yang penting kamera je jangan malu, angkat je. Angkat je, jangan malu. Sebab dia mungkin ada hikmah dan akan dapat rezeki kat situ. Yeah. So macam contoh tadi. Jarang nak nampak macam tu. Terus sekarang aku tak malu pegang kamera nak belakang ada orang. Macam aku malu. So jangan malu. So tu je lah. So nantikan kita punya konten untuk next punya konten. Dekat Poli. So kita akan jumpa kat Poli. So kita akan buat hari-hari konten. Konten kita hari-hari. So nantikan. Kita punya kita kena buat ni lah. Kena buat satu ekar lah konten kacil. Okay, jom. Bye bye.